Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, selamat datang ke podcast Gen Z episod 1. So, hari ini kita akan mulakan satu dengan topik yang sangat dekat di hati, iaitu kedudukan dalam keluarga. So, lebih spesifik lagi, anak kedua, hati yang cekal dengan segala ujian. Jadi, kita akan sembang santai tapi penuh makna tentang peranan dan pengalaman jadi anak kedua. So, kita bersama Mr. ChatGPT. So, mari kita mulakan. Soalan pertama kita hari ni, apa yang terlintas dekat fikiran kau kalau sebut pasal anak nombor 2 ni? Sebut pasal anak kedua, perkara pertama yang terlintas di fikiran aku ialah peranan mereka yang sering berada di tengah-tengah. Anak kedua biasanya terpaksa menyesuaikan diri di antara tanggungjawab sebagai adik dan juga sebagai seorang yang perlu memahami peranan seorang abang atau kakak. Ini menjadikan mereka lebih cekal dan fleksibel dalam menghadapi pelbagai situasi. Okey, baik. Itu jawapan yang sangat tepatlah untuk situasi sebagai anak kedua dalam keluarga ni. So, sekarang ni kita akan lanjut kepada soalan yang kedua, iaitu ini antara satu benda yang sering dijadikan perbualan juga. Soalan yang kedua, ramai yang kata anak kedua ni dia berada di kedudukan yang tertengah. Dia bukan sulung, dia bukan bongsu, dan ini menjadi salah satu topik yang sangat dibimbangkan ataupun dibincangkan. Kadang-kadang mereka rasa dipinggirkan. So, apa pendapat kau? Memang betul, Mat. Anak kedua sering berada dalam kedudukan yang unik dan kadang-kadang mereka rasa seperti kurang menonjol berbanding abang atau kakak sulung dan adik bongsu. Ini boleh menyebabkan mereka rasa terpinggir atau kurang diberi perhatian. Tapi dalam masa yang sama, situasi ini juga membentuk mereka jadi lebih berdikari dan pandai mencari ruang untuk menonjolkan diri dengan cara tersendiri. Jadi, walaupun ada rasa terpinggir, ia juga menjadi satu kekuatan untuk membina jati diri mereka. So, adakah kau rasa anak kedua ni boleh dikatakan kurang kasih sayang daripada kedua ibu bapa mereka? Di mana so kalau anak sulung diorang mesti akan dapat kasih sayang lebih kan, sebab dia anak sulung. So kalau anak bongsu pula mesti dia akan dapat perhatian lebih sebab dia anak bongsu. So dia kena dijaga ataupun dilayan elok-elok. Tapi dengan anak kedua ni, diorang macam okey. Kalau aku sendiri sebagai anak kedua so aku firstly aku kena fikir dulu. Kalau aku terpaksa mengalah dengan adik bongsu. So itu benda pertama. Yang kedua, aku kena hormat sebab tu kakak aku. So habis perasaan sebagai anak kedua ni macam mana? So apa pendapat kau? Perasaan anak kedua yang terpaksa mengalah dan kadang-kadang rasa terpinggir tu memang sesuatu yang difahami. Bila abang atau kakak sulung sering jadi tumpuan dan adik bongsu pula selalunya dimanjakan, anak kedua mungkin rasa seperti tidak ada tempat yang jelas. Tapi di sebalik perasaan ini, anak kedua So guys, itu antara perbincangan kita tadi. Sorry sebab kita punya line malam ni tak berapa nak kuat lah guys. So kita akan sambung podcast esok. So terima kasih sebab mendengar sampai habis. Semoga perkongsian hari ni sebagai penguat kepada sesiapa yang mereka rasa tak dihargai hanya kedudukan dalam keluarga. Ingat, bukan tempat kita untuk menilaikan siapa kita, tapi hati dan kekuatan kita
sendiri. Jadi jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Nampaknya ChatGPT pun tak faham anak kedua ni sebenarnya. Let's so to